Tinggal lap-lap sikit. Lap pokok, lap lampu. Tukar langsir. Dah tukar karpet. Ni ais. Tak payah susah-susah pergi kedai. Air Rara dah siap buat dah. Rara tinggal masukkan dalam koli. Sekejap. Nah, tengok ais Rara. Berjalan saya penjap. Yang baki uncang teh ni Rara masukkan air panas. Tak silap Rara masuk 3 uncang. Kan dia mengembang dari panas ni kan. Alright. Cacang. Senang hati Rara, kipas sudah bergelap. Atas sudah bergelap. Jadi dekat bawah-bawah ni Rara tak payah nak panjat-panjat. Tu lampu ni. Lap-lap je. Sambil lalu-lalu pun boleh dilap. Alhamdulillah, pukul 8 berapa 8.12 8.14 malam baru sampai Rara punya 4 parcel hari raya. Ni rasanya baju raya saya kot, ataupun suami Rara punya baju. Yeay. Rara ingat baju raya rupa Rara punya sarung cushion. Boleh kita tukar. Tapi sebelum Rara nak tukar sarung cushion dekat luar tu, Rara kena lap dulu cushion-cushion kayu tu semua. Dekat dalam rumah Rara guna sofa, dekat luar Rara guna cushion kayu. Dah sampai Rara punya sarung cushion. Ni Rara punya baju inner. Inner baju. Baju inner. Inner baju. Sama lah tu. Ni Rara tahu. Mesti loceng gaya untuk Oyo dengan tompok. Jadi kita buka. Kaki. Asal kaki kau koreng. Sekejap sayang. Sekejap. Dia tolong buka. Kau nak buka? Kokel? Kaki tersangkut dah. Ekor tersangkut dah. Nak keluar dah tak kasi keluar. Menjelit juga kat tingkap tu. Tolong. Sayang, comelnya warna. Adik punya gantai raya. Dengan Abang Oyo, Rara beli 2. Satu Oyo yang besar ni Oyo. Yang comel ni untuk tompok. Dia jenis memeri. Tak muat lah untuk tompok tu. Takut longgar. Yang ni saiz S. Yang ni saiz M. Kodok. Oyo kan tembam. Tapi dia boleh adjust. Comelnya. Empuk selamat raya empuk sayang. Itu cantik kan? Besar kalungnya cocok. Kita dah beli kali lagi lah. Nampak tahan. Kalau digaru-garu pun tak cepat berburas kan. Ambil air guys sayang. Kalau keluar lagi nak ambil pasir. Budak kenet ni kena pegang. Alamak, kiri kanan nak kena pegang. Kucing harus terlepas. Ambil kucing. Ambil kucing, ambil barang, ambil kucing. Okey. Jom masuk. Tadi pagar. Ni masuk sayang. Itu je lampu kelang-kelip Rara yang tinggal. Gelap gelita kat belakang. Nasib baik Rara ada pasang lampu belakang tu. Gaya depan rumah adik. Tapi adik tak ada keluar rumah. Asyik. Dapat last parcel untuk hari ni. Ni Rara tahu Rara beli apa. Rara beli extension untuk Rara bawa balik kampung. Senang tak payah punya orang lain kan dek kan?
Oh, lu sayang. Tak boleh keluar. Dah halang kita kat dapur ni. Jom kita buka parcel ke-4 yang sampai pada hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kan betul ada kata extension. Sedang. Harap bawa sendiri. Tak payah pinjam orang. Rasanya dia punya wayar ni tak panjang pun, pendek je ni. Ringan je masuk dalam beg. Ni Rara beli dekat Shopee. Rasanya RM16 je. RM16 sekali shipping. Okey lah tu. Tada. Wayar dia panjang juga. Nampak. Panjang juga wayar. Kalau nak beli, dah letakkan link dekat video. Tekan je, terus dibawa korang pergi dekat kedai dia. Boleh ni letak macam kipas. Lepas tu ni iron ke, yang ni apa-apalah. 3 cukup lah. Ringan je. Selamat malam. Sekarang dah tengah malam. Rara nak sambung kerja sikit. Mana yang Rara mampu. Kalau tak mampu, Rara berhenti. Besok sambung. Jadi sekarang Rara nak keluarkan tong gas. Lepas tu alihkan kabinet ni ke depan sikit. Lepas tu Rara nak kemaskan belakang dapur ni. Jadi benda yang mula-mula Rara nak buat ialah ini kain buruk lap dapur bersih. Benda pertama yang Rara nak buat ialah tutup gas. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup gas. Rara nak keluarkan gas. Keluarkan benda-benda yang ada bawah ni. Alihkan kat tempat yang selamat dan tak bersepah. Berat larat tidak ramkan. Rara nak start tampal vinyl tu daripada dinding dalam ni. Tapi sebab tu Rara akan bersihkan dulu lah. Lantai-lantai tu yang jatuh, barang jatuh. Bola nak topuk lah. Macam mana saya nak angkat ni? Adik bapa tu. Dia boleh balik. Macam ya, dekat belakang ni sebaik dah ada masukkan pusat apa ni.
Akhirnya Rara berjaya mengalihkan kabinet ni ke tengah sikit. Asalkan boleh lalu sini, boleh saya sini. Jadi sekarang Rara nak pilihkan sampah kat sebelah ni. Buat dulu perlahan. Nampak? Macam balik belakang ni. Kotor dek. Lepas penuh tu sampah Rara. Adik, mak nak sampah tu kau lampu okey sebab apa? Ya. Dinding-dinding tu pun nak gosok dengan apa? Kopi. Bekas minyak masak. Bekas minyak memasak. Budak ni sibuk jadi polis tapi. Tapi Santoko, ya dia ajak Rara bergaduh lah. Macam-macam ada bawah ni. Rara tak tunjuk jelas-jelas. Semua kotor. Ini first time lah Rara bongkar kat belakang. Oi, kodok tu bunyi dapur ni. Macam ada ni. Sapu. Tadi Rara sapu 2 kali sapu. Kalau sampah Rara pun tak terlarat nak menampung sampah. Rara nak potong 3 getah ni separuh. Lepas tu Rara nak muak. Sapu yang rabak. Bila Rara dah sudahkan dekat bahagian sini, cuci dinding ni semua. Jadi kalau dah tampal-tampal kan benda tu, tinggal belah sini je kan, dah senang. Bentuk kat belakang ni kena bersih dulu. Cicik dah aku tengok. Ni wire air koi ni pun dah apa? Tebal lah dia punya bekas-bekas minyak. Kopiah minyak masak.
sudah bersembahyang. Nampak? Hai nampak. Kalau si baik ni pun geram lah. Saya mengajar nak kerja. Tak bunting. Ha. Kalau ada order lagi. Mungkin esok lusa sampai lah tu. Kalau bersihkan tempat ni tinggal tampal senang. Bila Batman. Adik kau buat gunting moncong kau, nenek kau. Dua pun betul. Dia memang minuman darah. Tapi mau hal ke darah pun dia juga. Kau ambil kau mak tu sampah situ. Tak tahu. Aduh, berlapis-lapis. Hutang. Foto dek. Foto gini. Foto dek. Apa saya tak jumpa selepot. Rara nak ke sana tu, Rara cuci kaki dulu. Kotor gila kat sini. Aduh. Serabut aku tengok. Rasa nak ketung semua tu betul. Adik, tergunting moncong kau. Sapu lagi. Kotor lah. Woi, depan ni kita bukan ni. Wah, tebasnya. Separuh ni esok Rara lempong kat belakang. Rara buat separuh. Sebab Rara ada 25 keping je benda tu. Jadi Rara tak nak buat lebih-lebih. Sekarang nanti aku buka. Aduh. Kau. Aku mandi Rara ni kat ni. Sayang. Semoga cepat dah Rara ada dia repair rumah ni sikit. Tukar lantai. Lantai lama ni kalau dibiarkan dinding pun lama-lama dia kepul.
Dinding kayu kan? Separuh kayu, separuh papan. Separuh kayu, separuh batu. Separuh papan, separuh batu. Ni dah kena mop dulu. Tapi sebelum mop dah basuh dinding dulu. Daki. Kotor gila. Itu Rara kemas-kemas almari kabinet tu. Oh, macam-macam ada tu. Selamat dah jempol lagi tu. Orang kata sayang-sayang masalahnya, anak ni dah leput. Tunggu masa. Nampak cantik tak buah. Ada rezeki, apa salah yang pergi baru kan? Sebab tu saya rajin buat video YouTube. Jangan malas-malas. Hey! Elok sikit rupanya daripada yang tadi tu. Berdebu. Okay, dah boleh alih ke sampai ni. Keluar ke depan pintu tu. Wih, berat. Nampak? Dah sudah buat kerja ni memang Rara mandi cuci kepala. Penuh tu sampah. Aduh. Kat sini dulu. Esok Rara keluarkan. Buang. Kalau yang ini pun Rara dah sapu kat bawah kabinet dapur ni. Debu-debu tadi. Jadi sebelum Rara mop, Rara nak bersihkan dulu dinding ni. Kat sini memang ada wallpaper, senang nak lap. Bawah tak ada wallpaper. Tengok ha. Uyai. Okey, Rara nak start mengelap-ngelap dan memberus dinding ni. Bekas minyak masakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rara gunakan kain dengan berus. Dah berus, Rara lap lah kan. Lilin-lilin ni tak apa sebab lepas tu Rara nak mop lantai ni. Geram ni tengok. Dia macam minyak tau. Dia macam bekas cat tu kopi. Lepas tu permukaan dinding ni tak rata. Wire salur air koi ni pun Rara lap sekali. Kadang macam Rara kemas-kemas dekat bot ni, bot masak ni, Rara lap juga. Salur ni. Salur penapis air. Kau berdaki. Dia bukan macam kotor hitam tau. Dia sebenarnya macam dia permukaan dinding ni tak rata. Lepas tu dia punya cat adik basah bawah ni karang adik. Ya Allah. Tadi dah betul dia tidur atas mesin tu. Kan? Ada tulis-tulis dia. Rara kan bukan jenis pembersih sangat lah. Tapi Rara kalau tempat tinggal sendiri, Rara suka bersih-bersih macam ni. Sanggup buat vlog kan, isi masa. Itulah hobi Rara. Daripada tak buat apa-apa. Bosan lah hidup saya kalau tak buat apa-apa. Tak tahu ni kan.
Kain apa? Kain singkir ni nanti dah tukar. Kain bersih. Yang penting bertukar dan tak berdaki. Budak ni kan oh, dinding tepi pun kotor. Dinding tepi pun kotor. Mak Lara tak pernah angkat juga di belakang ni. Berdaki. Lara nak duduk tak boleh sebab lantai kotor lagi. Menyangkung saya. Wah, susah ni. Time ni je dah penat. Tak tunggu raya nanti dah apa, relax sikit. Dan raya nanti tolong kakak ipar Rara masak ke, kemas-kemas ke kan. Nanti Rara buat vlog, okay? Alright. Ni dah tak boleh nak bersih macam mana lagi, dah ada memang permukaan ni macam ni. Luruh cat ni. Cat dia ni. Ini pun lepas ni Rara mop lantai. Kalau dia tak boleh kering cepat, Rara terpaksalah tunggu esok baru tampal stiker tu. Ya Allah. Kucing Rara main sepit baju. Sepit baju tu Rara sepit dekat kain alas meja. Dia dapat main. Lepas tu Rara cari hujung buta ni. Kalau boleh kat setiap penjuru rumah ni nak geledah. Rumah sabuk kat apa kan. Dah kotor-kotor. Alright. Dah boleh mop. Rasa memang besok baru kering ni. Ini Rara buat kerja pukul 3.30 pagi rasanya. Rasanya sampai ke sahur mesti Rara buat kerja. Sebab time macam ni Rara boleh minum air. Buat penat boleh minum air kan. Confirm lah tak kena cepat.
tumpuk. Lemak dah lupa buka api air. Siap. Besok dah kering, dah sambung balik buat kopi kat sini. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.